Orang yang masalah sakit lutut, bahagian sini yang dia selalu tegang. Mesti dia tegang. Dia tegang tu sampai di bahagian hip joint. Sebelum tu, share dulu dan tarik nak supaya Aisyah boleh teruskan tunjuk poin seterusnya. Ada kan di bahagian peha depan untuk bantu masalah sakit lutut tak boleh lipat. Okey, mari. Kita pastikan guna dulu minyak. Tak kisahlah guna minyak apa. Yang penting jangan minyak panas sangat. Okey, nanti lutut. Guna di bahagian kaki kita. Okey, kita sapu dulu kita punya lutut. Okey, mari kita tengok macam mana cara urut. Dia punya line dia dekat sini. Okey, ni lutut. Yang pertama di bahagian sini. Kadang-kadang orang sakit, dia sakit dekat sini bila lipat. And then ada setengah orang dia sakit bila lipat, dia sakit dekat sini. Okey, jadi dua-dua otot ni adalah memegang untuk masalah sakit lutut. Jadi cara urutan dia macam mana? Kita pakai ibu jari, ini lutut, atas sikit lutut, kita tekan. Okey, tekan pelan-pelan. Jangan kuat-kuat dulu. Okey, urut dia banyak mana? 8 ke 10 kali. 5 kali kuat, 5 kali slow. Lagi banyak urut, lagi lembut urat sini. Lagi banyak kita uli, lagi rasa lega di kaki mak ayah kita. Okey, kita dah urut di side sini. Lepas tu kita akan urut di bahagian side sini pula. Kiri dan kanan. Okey, dekat sini yang orang selalu sakit. Orang yang masalah sakit lutut, bahagian sini yang dia selalu tegang. Mesti dia tegang. Dia tegang tu sampai di bahagian hip joint. Di bahagian ini kan kita punya perut, bawah perut. And then di bahagian sini. Antara penyambung kita punya kaki dan pinggul. Kat bahagian sini. Dia mesti sakit bahagian sini. Okey, boleh kita nampak sikit Kat sini, kalau orang yang sakit lutut, dia sangat tegang kat sini dan sakit. Jadi cara dia macam mana? Kita nak tekan di point ni dulu. Kita mesti kena urut di bahagian sini. Lembutkan dahulu di bahagian sisi peha di bahagian depan. Lepas kita dah urut sini, masa ni kita urut, mak kita mesti cakap, aduh, sakitnya, tegangnya. Itu bermaksud saraf dia sangat tegang. Ataupun otot dia kat bahagian depan ni sangat tegang. Itu yang menyebabkan dia tak boleh lipat. Jadi bila kita urut di bahagian sini, insya-Allah mak ni tadi akan rasa ringan sedikit. Dia tak ada rasa berat kaki dia, dia akan rasa ringan. Kenapa? Darah dia dah berjalan dengan lancar. Kita punya kedai berhadapan dengan Maidin Meru Ipoh Perak. Boleh jelas ya? Tengok dekat Maidin tu, kita betul-betul depan Maidin. Okey, boleh nampak tapak kaki kita macam tu. Lambang tapak kaki kita.